Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammin bil khairi ya karim. Pertama-tama dan buat selama-lamanya lah kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia sebelasnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Pada ini Allah Subhanahu Wa Taala pimpin kita lagi untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada ini, apa yang kita dengar dapat berbekal dalam kehidupan kita seharian, dan apa yang kita akan dapat berbentuk janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala akan kita dapat merasai setelah kematian mendatangi kita. Cerita tentang kematian hari ini dan seorang daripada ahli kampung kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membawa bekalan yang suka saat ini kita royak. Apa yang dibawa mari dalam kehidupan dia, itulah yang akan dibawa pergi dalam kehidupan dia di alam sana. Kalaulah selamat dengan segala amalan-amalan tadi itu baik, diterima oleh Allah Ta'ala, maka berbahagialah di sana. Tapi kalaulah amalan-amalan tadi tak diterima oleh Allah Ta'ala, bahkan amal-amal itu bawa kepada kerosakan, maka sengsara ataupun kesesalanlah akan dirasa di alam sana. Itu bagi orang yang telah meninggal dunia. Adapun orang yang masih hidup seperti kita ni, maka kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyambung pengibadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memperbetulkan akidah kita, pegangan hati kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, memperbetulkan cara hidup kita dengan agama berbentuk fiqh, dan membersihkan jiwa rohani kita berbentuk tasawuf. Dalam pengajian kita malam ni, kita menyentuh sikit di dalam sejarah Nabi SAW yang mana telah dijanjikan minggu lepas, iaitu kita cara jugalah masuk bulan Rejab ni tadi. Ada peristiwa yang besar dalam bulan Rejab yang mana kita kenalah merasai ataupun kita kenalah mengetahui apakah peristiwa yang ada dalam bulan Rejab. Walaupun bertahun-tahun dah nak tahun masuk, maka kita akan jumpa lah bulan Rejab. Selepas bulan Rejab, bulan Sya'ban. Lepas bulan Sya'ban, masuklah Ramadan, kita akan berpuasa. Tapi kita didahulukan dengan bulan Rejab dulu. Jadi Rejab ni dia ada peristiwa, yang mana peristiwa ni yang akan membawa jiwa rohani kita akan mendekati kepada pemahaman, ataupun dengan seperti kata hak sebenarnya, keyakinan kita akan bertambah dengan kita menghayati peristiwa yang telah berlaku dalam bulan Rejab ni tadi. Apakah peristiwa itu? Iaitu Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj mungkin kita telah dengar berkali-kali lama masa kita hidup. Banyak tahun dah kita dengar kisah Isra dan Mi'raj. Bagi orang yang nak dengar itulah, bagi orang yang memerhati itulah. Adapun bagi orang yang tak ambil padu langsung, masuk bulan gapo pun ikut yo. Ikut yo lah, bulan gapo pun tak ada masalah. Asal aku boleh duit, asal aku boleh jadi kaya, tak apa. Bulan ikut bulan. Masuk bulan Ramadan baru sedar. Tak boleh makan lah hari ni. Bermula pada hari ni tak boleh makan dah, tak boleh minum dah.
Jadi di hari ini kita masuk dalam peristiwa Isra Mi'raj. Mungkin kita akan dengar satu kisah yang mana akan berlainan sikit dengan kisah-kisah yang diceritakan daripada orang-orang ataupun ulama-ulama, tok guru yang lain. Kerana kita ambil kisah ni tadi, yang waktu kita bergantungkan dengan ilmu pengetahuan, iaitu ilmu falak, ilmu kebintangan, kerana dia ada bersangkut paut itu. Jadi di sini kita tahu dah bahawa kata masuknya Rajab, Isra dan Mi'raj 27 Rajab, yang mana peristiwa telah berlaku kepada Nabi SAW setelah Nabi SAW diuji oleh Allah SWT dengan pengambilan orang yang dikasihi, iaitu isteri yang dikasihi Khadijah binti Khuwailid, saudagar besar, orang Tina kayu, mempunyai gedung harta dia. Diriwayatkan panjang dia 60 meter, lebar 40 meter. Dalam gedung tu tadi, dalam gudang tu tadi, hari ni esok masukkan barang, esok habis. Lusa masukkan barang, tulat habis. Dibawa berdagang, dijual, merata-rata tempat tanah Hijaz. Maka dengan perniagaan dia yang begitu hebat, yang begitu maju, yang begitu masyhur, maka dia jadi saudagar besar ketika itu. Kemudiannya apabila bersuamikan Nabi SAW, dan kisah hidup dia telah kita cerita dah tentang Khadijah, dan apabila dia diambil oleh Allah Ta'ala, maka kehilanganlah seorang isteri yang dikasihi. Begitu juga lah kita di hari ni. Kita di hari ni duk sayang isteri, kasih ke bini dah. Satu hari sama ada dia dulu gi ataupun kita yang gi dulu. Tapi gi ni tetap kena gi. Orang tak segi pun kena gi juga bertemu dengan Allah Ta'ala dengan panggilan yang akan diberi kepada kita, Al-Marhum. Mula, panggil nama kita dengan mula adalah Al-Marhum. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala kepada kita, kepada isteri kita nanti. Jadi orang yang keduanya iaitu Abu Talib, orang yang membantu, orang yang memberi sokongan kepada Nabi SAW untuk menjalankan dakwah Islamiah kepada umat dia. Tapi di hari pengambilan Allah Ta'ala nyawa mereka ni tadi, orang panggil tahun tu tahun yang mana tahun Nabi SAW keluh kesah, orang panggil derita dalam jiwa Nabi SAW, derita. Maka untuk menyenangkan kekasih dia ni tadi, Allah SWT telah panggil Nabi SAW untuk mengambil ataupun melihat bagaimana penciptaan Allah SWT, agar Nabi SAW ni hilanglah dia punya perasaan yang hibur ni tadi, yang telah jadi perasaan yang tak dapat nak dikawal, nak dijaga lagi kerana kematian isteri yang dikasihi dan juga pak saudara yang dikasihi juga. Jadi apa mana kata dalam Al-Quran, dalam surah Isra, di mana kita telah baca berkali-kali dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu ayat yang masyhur, yang mana orang akan sebut bila kisah Isra Mi'raj, orang akan sebutlah ayat ni. Allah SWT telah firman, Maha suci Allah SWT. Allah Ta'ala mula-mulakan ayat dalam surah ni tadi, ayat yang pertama selalu dah
Allah Ta'ala kata, Maha suci Allah Ta'ala. Suci. Kita kena menyucikan dan kita kena menyaksikan penyucian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak baca kisah ni tadi, maka kita kena sucikan Allah. Nah, kerana dalam kisah ni tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, belakang daripada ayat ni tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Innahu huwas samiul basir. Allah Ta'ala ni dia dengar dan dia lihat. Apa yang ada di sini? Iaitu Allah Ta'ala kata, Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memperjalankan. Bukan Nabi SAW dengan kehendak dia berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermakna kata apa? Apa yang ada dalam kudrat Nabi SAW, apa dalam usaha Nabi SAW tak diambil guna. Sebab itulah dalam kisah Isra dan Mi'raj ni tadi, dia melawan akal fikiran. Dia bertentangan dengan adat, bertentangan dengan fikiran manusia. Tak sampai nak memikirkan bagaimana peristiwa ni tadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperjalankan hamba dia, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tadi, daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Masjidil Haram iaitu Makkatul Mukarramah. Di mana di situlah adanya Kaabah. Kita orang panggil berjihad kepada waktu sembahyang kita menghadap kepada Kaabah tu. Kemudiannya ila Masjidil Aqsa iaitu di Palestin. Jadi di mana kata perjalanan ni lama, jauh, beribu kilo. Orang dulu nak berjalan kena sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan. Kalau orang di mana kalau sekarang ni kita jalan kaki, kalau ikut batas tak ada jauh mana. Cuba baru-baru ni orang mana? Orang Indonesia pun ada. Mari daripada Indo. Jalan kaki, bawa bendera. Nak pergi mana? Pergi Mekah. Berapa bulan? Banyak bulan juga. Kalau kita sendiri pun kita terah jalan kaki daripada Telubai ni tadi, kita pergi sampai mana? Jalan masa setengah hari, mungkin sampai Segoro. Perjalanan kita tu tadi. Tapi beradu-beradu lah, panas letih ke apa. Makan minum, keceng berak. Jadi itu orang panggil dalam jalan kaki. Naik unta, naik kuda, sebulan perjalanan, berbeza dengan perjalanan di jalan raya Batam. Kerana di Mekah sana, dia dengan bukit, pasir lagi. Perjalanan atas pasir ni payah. Berbukit-bukit, kena hilik bukit ni lah, ke mana lah. Kalau ada ribut pasir, kena beradu dulu, tak ada pergi lagi. Jadi perjalanan tu ada pencuri lagi, penyamun lagi. Jadi mana kata perjalanan tu susah, payah. Kemudian kata Masjidil Aqsa barakna haulahu, Allah Ta'ala memberkati tanah ataupun Baitul Muqaddis ni tadi. Kalau kita nak sambung cerita dalam Baitul Muqaddis pula, panjang lagi. Baitul Muqaddis ni mari asalnya daripada mana, berpunca daripada mana, sekitar mana, kek dia, apa tu, panjang lebar lagi. Tapi sedikit sebanyak, Masjidil Haram telah dibina oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Tu kena ingatlah cerita-cerita ni. Kemudiannya Baitul Muqaddis dibina atau telah dibuat oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kita kena ingatlah tu cerita-cerita ni tadi. Kemudiannya kata bila tanah Baitul Muqaddis ni tadi diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, li nuriyahu. Allah Taala kata supaya nak menunjukkan ayatina, iaitu dalil-dalil kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala nak ayat apa? Cerita Isra dan Mi'raj ni Allah Taala nak tunjuk kebesaran dia. Bukannya nak menunjuk
menunjuk kepada tempat. Nah, bukan menunjuk kepada mahal, jihad dan sebagainya. Sebab itu Allah SWT bagi tahu kata linuriyahu min ayatina, nak menunjukkan kepada Nabi SAW kebesaran-kebesaran kami. Kerana apa? Kematian Khadijah dan juga kematian Abu Talib dan keingkaran orang-orang untuk mengikut Nabi SAW ni tadi banyak sangat lagi. Orang tak seturut Nabi SAW. Maka untuk menyenangkan hati Nabi SAW, Allah Ta'ala pamerkan, tunjukkan kepada Nabi SAW kehebatan dia, supaya tenanglah hati Nabi SAW, supaya Nabi SAW kejar. Walaupun apa saja ujian, apa saja yang dialami oleh Nabi SAW berupa kesusahan, dapat Nabi SAW telan. Dapat Nabi SAW menghilangkan perasaan tadi daripada jiwa dia. Kerana apa? Kerana dalam bukti kebesaran Allah SWT ni, dia mendatangkan tauhid, mendatangkan keyakinan kepada Allah SWT. Kemudiannya Allah Ta'ala bagi tahu innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah SWT ni dia mendengar dan melihat. Tengok dalam kisah Isra Mi'raj, bila Nabi SAW kembali kelik daripada Mi'raj, maka Nabi SAW nak sampaikan kepada umat, tetapi Nabi SAW khawatir, takut mereka tidak akan menerima suatu peristiwa yang takjub, yang tak dapat digambarkan oleh akal fikiran, tak boleh terima oleh akal kita manusia ni. Kerana apa? Bertolaknya malam hari sebelum subuh telah kembali semula ke kota Mekah. Walhal dalam perjalanan itu tadi, beribu kilo sudah dah nak pergi pada Baitul Muqaddis. Lepas tu naik kepada langit, sampai kepada langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha lagi. Lepas tu apa lagi? Baru kelik pula kepada Makkahul Mukarramah sebelum subuh. Siapa yang nak meyakini perkataan daripada Nabi SAW ni tadi? Maka di situlah Abu Jahal telah berjumpa dengan Nabi SAW, dan Nabi SAW mula-mula khabarkan berita ni tadi kepada dia, dan dia telah iklan kepada seluruh kota, orang-orang di kota Mekah, nak dengar tak pembohongan daripada Nabi SAW. Dia kata aku sanggup. Kalaulah begini peristiwa yang mu alami, aku nak tolong padah orang. Iklan kepada orang, hipung ramai-ramai, kemudian mu cerita. Di situlah Abu Lahab mengingkari Nabi SAW. Walaupun sebelum daripada tu dia selalu mengikuti Nabi SAW. Bila Nabi SAW buat dakwah, maka dia akan beritahu kepada orang yang didakwah oleh Nabi SAW, ini anak saudaraku, dia ni gila. Apa yang dia ceritakan padamu ni tak sebenar. Bukan dia saja, isteri dia juga. Itulah dia katakan Allah SWT turunkan ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Kemudian dia kata, lepas daripada situ, ada tak lagi ayat yang lain yang mana kita boleh ambil buat berdalil kata Nabi SAW ni tadi dia melihat akan kebesaran Allah Ta'ala. Bukannya dia berjumpa, ataupun dia berhadap, ataupun dia melihat dengan jihadnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna kata kita kena faham Allah Ta'ala suruh Nabi SAW ambil Nabi SAW daripada Masjidil Haram sampai pada Baitul Muqaddis, maka naiklah sampai langit ketujuh untuk menerima sesuatu yang mana akan menenangkan jiwa. Apa dia? Solat. Sembahyang ini dia boleh menghilangkan keluh kesah, boleh menghilangkan segala penyakit-penyakit dalam hati kita akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala dengan berkat daripada amalan sembahyang.
Ada dalil lagi? Ada, iaitu dalam surah An-Najm ayat ke-18. Yang ni jarang orang baca. Orang akan jarang bawa dalil untuk tunjuk kata dalam Isra' dan Mi'raj ini. Dalil bahawa kata Allah Ta'ala pada Nabi SAW hanya untuk menunjukkan kebesaran dia. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Surah An-Najmi ayat 18. Sesungguhnya melihatlah dia, iaitu Nabi SAW, min ayati rabbih, daripada ayat, dalil-dalil, ketandaan, bukti-bukti Tuhannya Nabi SAW yang besar. Bukti kebesaran Allah SWT, bukti kehebatan Allah Ta'ala. Kenapa? Perjalanan ni tadi, apabila daripada Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa, empat tempat yang Nabi SAW beradu. Dalam perjalanan tu tadi banyak juga peristiwa-peristiwa yang mana kita tak akan kecek di sini, kita tak akan sebut. Tapi yang nak kita sebutnya daripada Baitul Muqaddis sampai kepada Sidratul Muntaha kalau sempat masuk. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kata dalam surah Najmi ayat 18, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sesungguhnya melihatlah oleh Nabi sallallahu setengah daripada ayat-ayat ataupun dalil-dalil kebesaran Allah Taala, Rabbih kubra, yang amat besar. Jadi bila mana kata setengah saja yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi SAW, bukan keseluruhan kebesaran Allah Ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala. Lepas tu apabila Nabi SAW ditunjukkan akan kebesaran Allah Ta'ala, tenang dah hati Nabi SAW dengan kematian dua orang yang dikasihi saat ni? Tenang. Manakah dia peristiwa-peristiwanya? Maka kita akan mendalami lagi. Kata Anas radhiyallahu anhu, "Fantalaqani ma'a Jibril ila sama'id dunya fil lailatil mi'raj." Anas radhiyallahu anhu kata, maka bertolaklah aku bersama dengan Jibril kepada sama'id dunya, langit dunia, pada malam Mi'raj. Dalam malam Mi'raj, maka Anas kata, Nabi SAW telah bagi tahu kepada Anas radhiyallahu anhu, aku berangkat pergi dengan Jibril kepada sama'id dunia. Lepas daripada sampai kepada Baitul Muqaddis, maka Nabi SAW telah ikat borak dia kepada satu dinding. Di hari ni kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, dalam Facebook, dalam multimedia mana-mana, tengok orang Yahudi, dia akan mengangguk-angguk depan tembok tu. Dia mengangguk-angguk, baca dia, wirid dia lah. Maka di situlah Nabi SAW telah ikat borak dia. Maka bagi orang-orang Yahudi kata di situlah akan hadir ataupun datangnya orang-orang Masih dia yang dijanji-janjikan dia akan jadi ketua, raja, ataupun kita bahasa kita orang Islam kita, dia jadi Tuhan bagi orang Yahudi, akan mengaku kata dia Tuhan. Jadi situlah. Kemudiannya kalaulah kita tengok Baitul Muqaddis, bukan yang kita akan dapat faham, kita akan terlintas sekaligus bila kita tengok dan kita nampak kata kubah kuning itulah Baitul Muqaddis. Dah sebenarnya Baitul Muqaddis ni dia luas. Yang kubah kuning tu orang panggil batu sakhra, iaitu ketika Nabi SAW nak naik Isra Mi'raj, maka bila Nabi SAW dengan Jibril AS mula naik, maka ada satu batu mula tunduk dia, terakik daripada bumi, naik. Maka Nabi SAW kelip, tengok, Nabi SAW kata isyarat jangan pergi sekali. Maka dia berada situ sampai di hari ini. Orang-orang di Palestin telah tapung, letakkan krimen, tapung sampai kepada bumi ni tadi.
supaya jangan orang terkejut. Kerana zaman dulu dikisahkan ada perempuan yang lalu di situ terkejut tengok batu tergantung. Maka dia dalam perut besar, anak terkeluar lalu dah. Terkejut sangat, anak terkeluar daripada kandungan dia. Maka rakyat ketika tu nampak bahayalah bagi orang-orang awam yang tak memahami. Maka dia tapetkan simen daripada batu sampai kepada tanah ni tadi. Maka di hari ni dalam tu pula ada batu tu. Kalau ada lagi masjid juga, iaitu Masjid Umar. Umar bila masuk dalam kota Baitul Muqaddis, dia tanya kepada orang-orang, maka dia nakkan supaya di sini juga dihidupkan amalan Islam di zaman dia, maka nakkan jadikan masjid. Tapi Umar radhiyallahu anhu dia tak buat jadi masjid, dia musalla Umar. Bagi orang yang di pada Baitul Muqaddis akan nampaklah musalla Umar di situ. Kemudian kawasan keliling daripada itulah yang dikatakan Muqaddis, yang di mana orang-orang Yahudi nakkan jadikan di situ istana yang dibina oleh Nabi Sulaiman yang telah hilang tadi, nak dibangkitkan semula, nak dibina semula. Kemudiannya mereka akan sembelih lembu merah yang mana mereka menyambut kedatangan Dajjal. Kemudiannya kata Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menyebut dalam surah Al-Mulk ayat ke-5, menunjukkan kata Nabi SAW mula dalam perjalanan dia untuk sampai kepada Sidratul Muntaha ni tadi, maka perjalanan dia ni kena mengharungi. Dalam mengharungi jalan untuk menuju kepada langit pertama, kedua sampai ketujuh, maka dia akan berjumpa lah dulu dengan langit dunia ni tadi. Maka sebab itulah Nabi SAW kata kepada Anas radhiyallahu anhu, fantalaqani ma'a Jibril ila sama'id dunya, kepada langit dunia. Jadi apakah yang ada di langit dunia ni tadi? Dalam surah Mulk Allah SWT firman, walaqad zayyana sama'id dunya bimasabiha. Dan sungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat langit dunia ni kepada penghuni-penghuni penduduk bumi dengan bintang-bintang, masabih ataupun najum. Orang panggil bintang-bintang. Kita kelih atas ni tubik luar, maka kita akan nampak bintang. Jadi bintang ni tadi bintang, maka dia duduk dalam langit pertama, langit dunia lagi, bukan langit pertama, langit dunia lagi. Lepas tu dalam langit dunia ni tadi Allah Subhanahu Wa Taala letak hanya apa saja, bintang saja ke kawakib, iaitu planet-planet orang panggil. Kalau orang mengaji biasa, ada yang dipanggil bulan, ada yang dipanggil Zuhal, ada yang dipanggil Mars, Marikh, ada yang dipanggil Pluto. Sembilan. Zaman kita dulu 9 planet daripada matahari, bumi, bulan, lepas tu sampai kepada yang akhir Pluto. Tapi di sekarang ini manusia telah terseperang hantar starlight lagi, kata ada lagi, banyak lagi di belakang-belakang tu. Kawakib. Orang panggil apa? Planet-planet di mana banyak lagi. Nujum, bintang-bintang ni bertaburan di atas langit. Kerana setengah-setengah zaman ataupun setengah-setengah masa, bila kita Allah Ta'ala buka kain awal tak ada atas langit, maka kita akan nampak penuh langit dengan bintang-bintang, bintang-bintang ni. Setengah-setengah orang kata, oh malam Lailatul Qadar, bintang nampak penuh, banyak bintang. Itu kerana apa? Kerana tidak ada tahi awan, dan kerana jernihnya penglihatan kita diberi oleh Allah Ta'ala dapat melihat kekuasaan dia.
Tapi dalam situ, bintang-bintang ni bukan saja dia ni sebagai menyinar, sinar cahaya dia kita boleh ambil manfaat. Bagi orang-orang yang di atas dunia ni tadi, dia boleh ambil manfaat daripada bintang-bintang. Kerana apa? Orang kita, orang darat ke, orang hilir ni ke, orang laut ni pun, bila mana zaman dulu tidak ada kompos, tidak ada apa orang panggil? Ayuh, orang panggil apa? Tempat tengok tandau. Tak ada dau tu tadi, tak ada, kita tak tahu kita duduk mana tengah laut, malam gelap gelita, tak tahu. Maka tengoklah bintang, kita akan dapat faham di manakah kita berada dan ke manalah kita nak boleh pergi dengan adanya bintang-bintang tu. Maka kita faham dah di sini awal manusia yang mahir dalam ilmu bintang iaitu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris dia pandai ilmu astronomi bintang dan dialah juga orang yang mula menulis. Sampai kepada zaman Nabi Ibrahim Namrud, dia mahir dalam ilmu bintang. Kemudian dia kata di sinilah ada khilaf antara zaman Idris ataupun zaman Ibrahim lah. Di ketika tu dah maka piramid orang panggil 3 segi 4 segi tajam-tajam di Mesir tu mula dibuat.